perasaan mencari kebebasan, mudahkan segala laluan yang memberiku alasan. Berilah segala kekuatan, syukur padamu Tuhan. Aku masih di persimpangan, aku masih di perjalanan. Semangat yang ku ada akan ku tambahinya, kejutan bagiku cinta darinya. Cik Sakinah nak keluar ya? Dah solat? Ada masalah ke? Kalau Cik Sakinah belum solat lagi, sempat lagi ni. Maghrib dah nak habis. Aku busuk. Aku dah agak dah. Budak ni mesti menyusahkan aku. Ya Sakinah, aku nak ke mana pula tu? Lai, kau buat apa pula tu? Cepatlah, kita dah lambat dah ni. Ya Sakinah. Ya Sakinah, kau cari apa? Cepatlah. Kau tak dengar ke aku panggil? Kau nak buat apa ni? Kau nak solat ke? Kau ingat? Kau ni biar betul Sakinah. Sepanjang aku duduk dengan kau kat rumah ni, tak pernah lah aku tengok kau solat. Aku dah lupa bila kali terakhir aku solat sekali. Sejak pindah dekat rumah ni, kita jarang solat tau. Aku rasa aku buat silap lah Sakinah. Buat silap ke tak? Minta ustazah tu duduk dengan kita kat sini. Masih belajar aku. Sakinah, kau tahu tak kita ni nak pergi disko? Tahu? Kenapa? Kau tanya aku kenapa? Kau ni, kau solat kau tahu tak? Kenapa dengan solat? Ha? Solat lah, disko lah. Itu hipokrit namanya. Ha? Kau solat. Ha? Lepas tu kau buat juga maksiat. Elok sangatlah. Apa? Maksiat? Aku pergi disko nak menari je lah. Ha? Nak lepaskan tekanan, nak buat senaman jasmani. Bukannya buat maksiat. Tahu tak tahulah. Assalamualaikum abang. Abang kat mana? Apa ni, abang dekat bilik suntingan ni abang tak dapat sembahyang. Tak apa ke? Tak apa. Sakinah pergi dengan Sally. Alhamdulillah sampai sana nanti mesti Katie dengan Zahar ada. Rubah tak jadi pergi tau. Sakinah dah pujuk dia. Dia nak tinggal dengan kita lah. Sakinah ingat Sakinah nak minta papa kerja lah untuk Rubiah. Okey tak bang? Baguslah tu. Yalah macam papa cakap kan, dia dah tolong kita. Sekarang ni apa salahnya kalau kita tolong dia pula? Lagi satu, kalau menari dekat disko tu jangan sampai jatuh dekat lantai tu, patah kaki. Tak apa, macam ni nanti abang telefon balik lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sakinah, kau dengan Firdaus tu macam mana? Yelah, aku tengok korang bukannya sehaluan pun, kan? Kau tu kaki disko, yang si Firdaus tu pula ulat buku, lemah lembut. Kau tu kasar, kan? Tapi Firdaus tu boleh tahan juga dengan kau. Itu yang namanya sehati sejiwa. Sekarang ni kita dah janji, sebelum kahwin aku takkan kacau dia. Dia pun takkan kacau aku. Kalau kita orang nak pergi disko sama-sama, kita orang pergi lah. Kalau kita nak pergi tengok wayang sama-sama, kita orang tengok lah. Tapi kalau aku nak pergi mana-mana, aku beritahu dia lah. Itulah yang menguatkan lagi ikatan kita orang. Bukan kau
dia sebagai abang sebab dia pernah jadi abang kau, kan? Tak. Aku jatuh cinta dengan dia sejak aku tahu yang dia itu bukan abang kandung aku. Apa cerita ni budak-budak ni? Dua-dua tak angkat telefon ni, ha? Tak apalah dia orang tu buat. Abang. Abang, dengar tak saya cakap ni? Abang dengar. Sakinah dengan Firdaus tak jawab panggilan, kan? Yang awak sibuk sangat, kenapa? Mestilah saya kena menyibuk. Tu anak dara kita tu, bang. Keluar dengan Firdaus tu. Kau apa-apa jadi, kamu macam mana? Ni semua salah awak lah. Bagi muka kat Sakinah. Pergilah duduk sendiri. Lepas tu bagi dekat Firdaus tu keluar masuk kat rumah anak kita tu. Sesuka hati dia. Awak ni suka sangat fikir yang bukan-bukan. Ha? Takkanlah si Firdaus tu nak keluar masuk rumah Sakinah. Sally kan ada. Sally tu? Abang tak tahu ke Sally tu Sakinah kutip di tepi jalan, duduk menumpang kat rumah dia. Takkanlah dia nak bocorkan rahsia Sakinah. Mestilah ada subahat. Kalau macam tu, kita kahwinkan dia orang cepat-cepat. Awak setuju? Tak nak. Saya tak nak dia orang tu kahwin cepat-cepat. Bang, lagipun kalau dia orang tu kahwin, mampu ke Firdaus tu tanggung anak kita? Awak ni suka sangat pandang rendah pada si Firdaus tu. Memanglah pendapatan dia tidak menentu, tidak tetap. Tapi saya percaya Firdaus tu mampu untuk tanggung anak kita. Ya, dia mampu tanggung anak kita. Bukan dia yang tanggung anak kita. Nanti anak kita yang tanggung dia, bang. Alah, sudahlah. Si Popek. Awak ni tak penat ke bercakap? Mana ni? Minta Sakinah tu jumpalah orang lain, bercinta dengan orang lain, kahwin dengan orang lain. Tak ingin aku menantu ke anak pungut tu. Bang, saya belum nak tidur lagi. Kenapa pada lampu? Sebab saya nak awak tidurlah. Jangan macam itu. Tercepit aku tahu. Pergi masuk bilik. Jom, biar tidurlah. Suka hatilah. Kau nak takut sangat dengan itu kenapa? Mak kau? Tak adalah, nanti kan terjaga pula dengan kita bising-bising. Lantaklah. Suka hatilah di rumah aku, mak kau kan? Oh iyalah. Ups, aku lupa. Dia kan tetamu istimewa kat rumah ni. Dia bukan tetamu lagi tau. Dia dah jadi kawan serumah kita. Dia dah duduk rumah ni. Jangan kacau dia lah. Jangan bising-bising. Dia kan tak sihat. Biarlah berehat dulu. Alah, senang je nak bagi dia sihat. Ni, kau bawa dia pergi disko. Kau ajak dia menari. Menari dengan aku ke kan? Keluar penuh. Sihatlah dia. Cik Sakinah, dah balik? Dah makan? Dah. Maafkan saya, tadi saya masak. Saya lapar. Oh, tak apa. Awak buat je macam rumah awak sendiri. Awak nak duduk kat sini juga kan? Kalau Cik Sakinah nak makan, saya boleh siapkan. Sebab tadi saya ada simpan lauk untuk Cik Sakinah dengan Cik Selina.
Tak apalah, biar saya siapkan makanan. Sementara tu Cik Sakinah dengan Cik Salina bolehlah mandi-mandi dengan solat isyak dulu ya. Nanti saya panggil. Aku rasakan dia memang layak sangat jadi orang gaji tau. Kau tak payahlah nak ambil dia buat kerja kat syarikat kau tu. Kau ambil dia jadi orang gaji kat rumah ni je. Boleh tolong aku kan? Sakinah, tak apa. Maafkan saya, Cik Salina. Cik Sakinah dah tunggu kat bawah. Dia ajak makan sekali. Cik Salina dah solat ke? Kau ni kalau tak sibuk pasal aku tak boleh ke? Suka hati akulah. Aku nak makan ke? Aku nak mandi ke? Suka hati akulah. Lagi satu, kau tak payahlah nak sibuk nak ingatkan aku pasal semayang ke, apa, berzikir ke, tak payah. Kau buat hal kau, aku buat hal aku. Faham? Sebagai hambanya, kita kena saling ingat-ingati, Cik Salina. Terutamanya dalam soal ibadah. Bukankah kita dicipta oleh Allah untuk beribadah kepadanya? Kau pergi? Kau pergilah. Lemak je. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sakinah ada? Ada, tapi belum bangun lagi. Cik masuklah dulu. Nanti saya kejutkan dia ya. Ni sarapan Sakinah pesan. Tapi saya dah buat dah sarapan. Oh, ya ke? Tak apalah, nanti boleh makan sekali. Saya memang selalu datang makan kat sini pun dengan Sakinah, dengan Sally. Yalah, waktu pagi macam ni je boleh jumpa dia. Bila dah mula kerja, masing-masing sibuk sampai ke malam. Cik! Ya? Tak manis rasanya kalau Cik pergi bilik Cik Sakinah. Biar saya kejutkan dia ya. Apa ni? Ingat sekiranya tak tahu apa datang? Kau tak? Dah, bangun. Tidur apa lagi? Tidur apa lagi ni? Baiklah, awak tolong kejutkan dia. Awal dah sampai, Sakinah mengantuk lagi ni. Awal apanya, dah dekat pukul 9 dah ni. Dah dekat pukul 9? Lah, mati Sakinah, nanti Papa bising Sakinah lambat. Sakinah naik atas siap dulu lah bang. Cik Sakinah, saya dah siapkan sarapan. Lah, Rubiah kenapa buat semua ni? Awak kurang gaji saya. Tak apalah, abang minum dulu, Sakinah mandi jap. Minum, Cik. Bang, kalau abang nak air panas, tak apa tu ada gula, teh, kopi semua. Kalau abang nak, abang buat lah. Ais krim pun ada, tak ais tu. Okeylah, ambil. Buatkan saya kena satu Baiklah. Terima kasih. Sayang. Nah.
Perempuan air panas ke? Saya kena nak air sejuk. Dan air tu ada sirap, tolong lah. Baiklah. Terima kasih. Makanlah, Cik. Awak tak makan sekali? Saya tunggu Cik Sakinah. Daus? Nasi lemak je ke? Makanan. Abang tolong je abang pakai kemutan ni. Tak. Biar saya buat. Bukan nak pergi dengan aku ke dengan Firdaus? Sarapanlah dulu. Lah, tak selera nak makan. Tunggu sekejap. Abang, Sakinah pergi dengan Sally je lah. Dah lambat sangat ni. Abang sarapanlah dengan Rubiah. Rubiah, pergi dulu. Saya hantar Sakinah. Dalam masa ni syarat kejap lagi, aku nak kau ikut aku pergi pejabat Skala Corporation untuk bincang hal pembekal. Lepas tu dalam pukul 12 tengah hari, kita jumpa dengan Cik Vincent, ada makan hari. Dalam pukul 2 petang, ada syarikat pembekal kongsi nak jumpa dengan Tuan Sufian. Aku kena ada dalam perbincangan tu. Kau bukan ada juga. Ya? Baru sampai. Tak kuat ni. Pa, saya kira nak bincang sekejap dengan Papa. Macam mana Papa nak harapkan Sakinah uruskan syarikat ni? Kalau Sakinah langsung tak ambil berat pasal syarikat. Dan Papa... Alah, Papa, duduklah dulu. Saya nak bincang dengan Papa ni. Duduklah. Papa dah selalu pesan Sakinah. Kita kena datang lebih awal daripada pekerja. Tapi itu langsung tidak berlaku kan? Tengok sekarang ni. Dah pukul 11. Macam mana seorang timbalan CEO boleh datang pukul 11 ni? Papa, sekarang ni Sakinah perlukan satu jawatan kosong dalam syarikat ni. Jawatan sesuai untuk Rubiah. Siapa Rubiah? Alah, Rubiah selamatkan Sakinah hari tu. Kesian dia, Pa. Sekarang ni kan, dia tak ada kerja, dia tak ada tempat tinggal, dia tak ada tempat nak tuju. Jadi, untuk tolong dia, Papa kenalah bagi kerja kat dia. Sakinah dah ajak dia tinggal dengan Sakinah. Apa kelulusan dia? Sakinah tak tahu. Tapi, Pa, dia dah selamatkan nyawa Sakinah tau. Yelah, nak tahu juga apa kelulusan dia. Alah, Sakinah tak tahulah, Pa. Tapi kan, Pa, dia pandai mengaji, rajin solat. Sakinah rasa kan dia tu ada ilmu agama yang sangat tinggi. Kita tidak ada jawatan ustazah ke pejabat kita ni. Alah, Papa ni. Tapi kita ada satu jawatan kerani di bahagian keuangan. Bahagian Sakinah lah. Betul ke, Pa? Papa boleh bagi kerja tu dekat dia? Boleh, Pa? Boleh. Terima kasih, Pa. Yelah, Papa kan cakap hari tu kita kena tolong dia sebab dia dah tolong kita. Betul kan? Itulah dia, Tok. Ada anak lelaki ajak duduk Kuala Lumpur tu, Tok tak nak. Ada anak perempuan, Tok halau daripada rumah ni. Dah sakit pening macam ni, kan susah. Imanan, kau datang sini nak melawat sebab aku sakit ke? Kau datang sini sebab nak sakit hati aku? Kalau kau nak sakit hati aku, kau boleh balik. Balik. Kalau Tok sakit,
saya hantar pergi hospital. Nak harapkan Rizman tu. Dah bila? Dah 3 minggu dia tak balik Tok kata. Nak tunggu Rubiah? Nama tu jangan kau sebut-sebut depan aku. Aku dah benci, aku benci. Tok benci Rubiah? Kan Tok juga yang letak nama Rubiah tu. Mana? Kau pergi balik. Kau pergi balik sekarang. Kau ni datang menyakitkan hati aku je. Tok, saya ni bukan nak nyakitkan hati Tok. Kalau ada Rubiah tu kan senang. Ada orang temankan Tok. Ada orang jaga makan minum Tok. Ada orang duduk dengan Tok. Kita panggil Rubiah tu balik Tok, mesti dia balik. Tak mahu aku. Rubiah tu bunuh mak dia. Bunuh bini aku. Masya Allah. Jangan sebut macam tu Tok. Bukan dia bunuh mak dia. Kan arwah tu ajal dia dah sampai. Makin bengkak kaki tu Tok. Agaknya ada sakit lain tak? Tak adalah. Bengkak ni sebab banyak berjalan. Tu aja. Bagus ni. Baguslah kau. Aku bagi sikit je kau mampu kembangkan jadi satu cerita yang bagus dan setebal ni naskah. Itu baru bab pertama. Yang lain-lain nanti dah siap baru boleh baca. Aku nak tanya kau. Aku rasa kan cerita ni cerita betul kau kan? Kau cakap je lah. Kan aku nak buat apa pun. Cerita kau ke tak? Kau dah jatuh cinta dengan seorang perempuan lagi kan? Betul? Aku tak tahu. Cuma apa yang aku tahu, aku memang sukakan dia. Tapi aku tak tahulah perasaan dia pada aku. Aku rasa tak kot. Sebab dia dah tahu aku dah bertunang dengan Sakinah. Kalau cerita ni cerita benar, aku nak jumpa dia. Aku kena bagi tahu dia tentang novel ni dan dia kena bagi tahu aku secara jujur perasaan dia terhadap orang. Itu je. Kau dah janji dengan aku kan, kau takkan tanya apa-apa lagi pasal dia. Dan aku pun takkan bercerita apa-apa lagi pasal dia. Dah tak kira lah siapa dia, apa nama dia, apa kerja dia, dia buat apa semua, aku takkan cakap apa-apa lagi. Cukuplah cerita ni dari aku je. Ya Allah, Rubiah. Buat apa ni? Tak payahlah buat kerja semua ni. Tak apalah Cik Sakinah. Awak ni susah-susah je. Tak payah masak. Hari ni saya nak bawa makan kat luar. Lagi satu. Saya dapatkan awak kerja. Ya ke? Terima kasih Cik Sakinah. Tapi saya rasa elok kalau saya makan dekat rumah. Tak payah. Saya bawa makan kat luar. Awak pun dah lama tak keluar kan? Saya bawa jalan-jalan, makan-makan, beli-belah. Awak siap? Saya tunggu. Dah simpan semua ni. Kan? Macam mana awak berlaku ni, Dik? Awak punya pergerakan tu dah okey. Senyum tak ada. Cuba senyum. Balik dulu lah. Dah lama kat sini. Nanti apa-apa ni telefon aku. Tak maaf lah aku tak sempat nak keluar makan dengan kau. Tak maaf. Tak apa. Teruskan kerja. Okey, kita buat lagi sekali ya. Tu Firdaus. Awak tunggu kejap Saya panggil dia. Okey, camera roll. Action. Cut. Dah habis kan? Jom, kita makan. Sikit lagi ni, abang rasa tak sempat lah. Tak apalah, Sakinah dengan Rubiah boleh tunggu. Rubiah? Rubiah ada dalam kereta tu.
Sakinah ajak dia keluar makan sekali. Lepas tu ni Sakinah nak bawa dia pergi beli baju. Papa dah bagi dia kerja. Jom abang. Okey, macam ni, bagi abang 10 minit. Abang ambilkan kerja dulu. Kalau macam tu Sakinah panggil Rubiah lah. Ajak dia tengok abang syuting. Okay? Boleh. Okey, kita sambung balik. Okay, lagi sekali ya. Rubiah, nak tengok tak orang buat penggambaran? Tak nak lah. Tak nak? Nah, kita tunggu sini Oh, balik. Cik Sally, Cik Sakinah dah keluar. Dia kata dia tak masuk petang ni. Jadi dia minta tolong Cik Sally masuk mesyuarat bersama Tuan. Okey. Tak bagi tahu aku terus pun. Main sampai-sampai dekat rumah pula. Dah lah temu janji makan tengah hari dia aku kena pergi. Mesyuarat pun aku kena masuk. Mesti dia balik tengok budak kampung tu. Budak kampung tu pun satu. Tak tahu mana entah dia cari nak guna-guna Sakinah tu. Dia ni lain dengan Sakinah. Kan bagus kalau Sakinah macam dia. Sopan santun, lemah lembut. Ini Sakinah. Abang! Termenung pula. Sakit lah. Ada masalah? Mama telefon abang ke? Mama mana pernah telefon abang. Yalah, kalau abang balik rumah pun tak pernah bercakap pun dengan abang. Macam tak kenal mama tu macam mana. Tak apalah, tak payah cakap rumah lah kat sini. Malu dekat Rubiah. Alah, nak malu apa dengan Rubiah? Memang kenyataan pun kan, benda betul. Mama tu saja je nak bermusuh dengan abang. Langsung tak bagi muka dekat abang. Padahal sebelum abang lahir, abang anak kesayangan dia tau. Lepas tu bila dah ada abang Amal, anak kandung dia sendiri, dia buang abang macam tu je. Mana boleh, betul tak Rubiah? Kita orang ni kan sebenarnya bertunang. Mama kita orang kan suka pun Firdaus ni sampai tak nak balik-balik rumah. Saya tak faham lah mama saya tu. Dia tu kan sebenarnya penyayang tau. Tapi kan saya pun tak faham kenapa dia asyik nak marah je Firdaus ni. Dah lah. Alah abang, nak malu apa? Saya kena dah anggap Rubiah ni macam adik sendiri. Dia dah tahu pasal keluarga kita pun. Betul tak Rubiah? Bukankah ibu adalah insan yang paling mulia? Cik Sakinah janganlah terasa pula dengan apa yang saya cakap ni. Sebab ibu yang melahirkan kita. Dan di mata anaknya, ibu adalah insan yang paling sempurna dan tiada cacat celanya. Jadi tak wajarlah jika kita marah, mengumpat ataupun cerita tentang keburukan ibu kita pada orang lain. Saya setuju dengan awak punya pendapat tu. Yelah, betul lah apa yang awak cakap tu. Sakinah dengar tu. Ingat ini kali terakhir tau Sakinah cakap pasal mama yang buat macam tu lagi. Ini bukan pendapat saya, Encik Firdaus. Tapi memang tertulis dalam Al-Quran tentang kedudukan seorang wanita yang bergelar ibu. Dan kita perlu patuh dengan apa yang disarankan oleh Al-Quran. Lailah, Sakinah tak marah mama lagi dah. Abang? Masak sayur pula. Nak Sakinah suap? Jangan suap abang Tak apa. Nah. Dah makan lah, nak malu pula depan Rubiah macam tak biasa nah. Cukuplah ni Cik Sakinah. Dah banyak dah ni. Dah tak apalah, saya belanja. Ni pun cantik Rubiah. Sekejap, tanya abang. Abang? Abang, cuba abang tengok baju ni, cantik tak? Sesuai tak dengan Rubiah? Kalau baju Rubiah kena tanya Rubiah lah. Mana abang tahu, tanya abang pula. Yelah, abang kan lelaki. Sebagai lelaki, abang rasa-rasalah kan Rubiah sesuai tak pakai warna macam ni? Rubiah dia pakai apa pun cantik. Sebab dia pakai tudung. Betul lah abang cakap. Orang perempuan ni kalau pakai tudung memang nampak comel, nampak manis belaka. Ulah, nak suruh Sakinah pakai tudung lah tu. Suruh tu tidak, tapi abang galakkan. Yalah, pakai tudung tu kan kewajib, tutup aurat. Nampak lagi sopan.
Setuju tak Rubiah? Dia angguk. Yelah, nanti dah sampai suruh nanti. Saya kena pakai lah. Ambil ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pakcik. Ya, saya. Pak Nan. Bawa balik, Man. Baru sampai Pakcik. Pakcik-pakcik semua tengok ayah. Iya. Ayah kau tu nak kena bawa pergi hospital. Tapi dia tak mau. Nak tunggu kau juga. Terima kasihlah Pak Manan. Pakcik-pakcik semua ambil berat tentang ayah saya. Pak Manan ni setakat tengok-tengok tu bolehlah. Tapi nak ambil berat sangat tak larat Pak Manan ni. Ada Pak Manan ajak ayah kau tu duduk dengan Pak Manan. Tapi dia kata malulah, seganlah. Ya. Tengoklah ayah kau tu. Pak Manan balik dulu ya. Terima kasih Pak Manan. Terima kasih. Ya. Ya. Boleh ya? Kau ingat nak balik. Ayah ingat tak lupakan ayah. Tapi setahu ayah tak pernah halang kau kan? Ya, janganlah cakap macam ni. Cuma ingat ayah. Cuma sibuk sikit. Sekarang ni saya dah jadi pensyarah sambilan. Kena mengajar lah pula. Eloklah tu. Jadi pensyarah sambilan. Kerja kau tu lagi penting dari ayah kan? Ya, janganlah cakap macam tu ayah. Saya selalu ingat ayah tau. Saya tak risau ke kat ayah? Tak perlu risaulah Rizman. Kalau ayah mati, ramai orang boleh uruskan jenazah ayah ni. Ayah tahu kau marahkan ayah sebab ayah lawan adik kau. Sebab tu kau tak balik-balik kan? Ya. Saya dah banyak kali cari Rubiah kat Kuala Lumpur. Saya telefon dia tak angkat. Dia langsung tak telefon saya. Tapi macam mana sekalipun ayah, saya tetap akan cari Rubiah ya. Buat apa kau nak cari dia? Buat apa? Tak payah carilah. Kenapa? Kau nak tolong dia? Dia tak perlukan pertolongan kau. Dia ramai kawan-kawan dekat Kuala Lumpur tu. Mana kau takut kan? Kau takut dia jadi jerau lagi? Ayah, Rubiah tu adik saya ayah. Walau macam mana sekalipun saya tetap akan cari dia. Ya. Kenapa kaki ayah bengkak? Ayah jatuh ke? Dekat kebun lagi tu. Ayah rasa pening. Hitam pula. Ya, jom kita pergi hospital ya. Tak payah. Tak payah Rizman. Minyak angin ni pun dah cukup. Picit-picit hilanglah dia nanti. Tak payah ya. Sekarang ni ayah siap ikut saya balik Kuala Lumpur. Kita jumpa doktor kat Kuala Lumpur. Rizman. Siap ya? Tak payah Rizman. Aku tak nak pergi. Allah. Mamat, awak tengok tu, betul tak apa yang saya cakap? Waktu ni sepatutnya Sakinah tu ada kat pejabat. Tapi apa dia buat kat rumah? Sakitlah hati saya. Awak tunggu sini. Tak awal sangat ke? Sakinah! Sakinah! Hei. Betul tak Mama cakap? Bila dah duduk sendiri macam ni, senanglah budak ni keluar masuk rumah ni. Keluar masuk apa pula Mama? Apa Mama tak faham ni? Mama dah salah anggap ni. Kami bukannya berdua mah, kami bertiga. Apa bertiga? Kau ingat aku tak tahu? Aku dah telefon dah dekat pejabat. Saya lihat dekat pejabat. Tu? Mama tak percaya kita bertiga kat rumah ni. Itulah Rubiah. Ni Rubiah mana pula ni? Alah, Rubiah yang selamatkan Sakinah tu. Kesian dia mah. Tak ada tempat tinggal. Saya kena ajak dia tinggal sekali. Dia ni kan sama je macam perangai papa dia. Pergi kutip orang tahu mana-mana kat tepi jalan, bawa duduk kat rumah ni. Apa yang elok sangat budak ni, tak tahu lah.
Saya tak faham lah Mama tu. Ada je yang tak puas hati dengan Abang. Memang betul cakap Mama. Abang ni anak pungut. Ialah apa yang kutip abang dekat tepi jalan. Abang tak setaraf dengan Sakinah. Abang tak layak nak jadi menantu Mama dan juga Papa. Apa Abang cakap ni? Mana ada Papa dengan Mama pungut Abang tepi jalan? Papa dengan Mama ambil Abang cari baik kat rumah anak yatim. Cuma Mama tu je yang tak pandai hargai Abang sebagai anak dia. Dan juga bakal menantu. Abang rasa kita ni sesuai jadi adik-beradik je. Abang tak mampu nak teruskan. Abang cakap apa ni? Abang marahkan Sakinah kan? Ha? Abang marahkan Mama, lepas tu Abang nak buang Sakinah? Abang bukannya marahkan Sakinah. Abang tak ada niat pun nak buang Sakinah. Cuma abang tak nak perkahwinan kita nanti menimbulkan macam-macam masalah. Ya, sekarang ni pun Mama dia tak suka abang. Sampai bila-bila pun dia akan marahkan abang. Dia sebenarnya marahkan abang, tapi dia lepaskan dekat Sakinah. Tak apa bang. Sakinah tak kisah kalau Mama marah Sakinah. Asalkan Sakinah dapat bersama dengan abang. Sakinah tak nak hidup kalau Mama pisahkan kita dulu. Sejak Sakinah lahir lagi abang dah ada dengan Sakinah. Sakinah tak dapat bayangkan kalau Sakinah tinggal dengan abang. Sakinah tak nak kehilangan abang. Okey pakcik, ni kata pakcik. Ni baju nanti pakcik sana Terima kasih. Okey sama. Ya. Doktor nak buat pemeriksaan lanjut tentang penyakit ayah ni. Ya dengar tak apa kata doktor tadi? Kencing ayah tu ada gula sikit. Kencing kotor. Ayah kena buat pemeriksaan berpinggang. Ayah nak balik. Ayah tak nak duduk ke hospital ni. Ayah tak sakit lah. Ya, 2 hari je ayah duduk kat sini. Lepas tu ayah nak balik, ayah baliklah. Kalau ayah ada masalah berpinggang, ayah kena rawat sampai sembuh. Kalau tak ada, ayah balik. Ayah cuma makan ubat je. Ya. Kau ni tak faham ke apa aku cakap, Rizman? Aku tak nak duduk sini. 2 hari je kat sini. Besok petang, Rizman datang tengok ayah lagi. Besok Rizman tak datang, Rizman ada kelas. Kena mengajar pula. Ayah jangan risau. Dekat sini doktor dengan jururawat boleh tengok-tengok ayah. Rizman balik dulu lah. Ayah tukar baju. Lihat. Kenapa Rubiah belum telefon aku sampai sekarang ni? Mana dia pergi? Tak mungkin dia kerja kat kelab malam balik. Rubiah tak buat kerja macam tu. Mungkin dia balik ke pusat. Tapi kenapa Ustazah Imarah langsung tak telefon aku? Apa khabar agaknya abang dengan ayah aku sekarang ni? Patutkah aku beritahu abang kat mana aku? Ayah pula macam mana agaknya? Dia marah lagi ke?
buat kerja macam ni. Dia dah baik. Dia dah bertaubat. Tak mungkin Rubiah nak buat kerja wasiat macam ni. Kan betul saya cakap, Rubiah memang cantik pakai baju macam ni. Mestilah cantik. Kan Cik Sakinah Emily? Hai, sejak bila pula kau jadi berunding image ni, Sakinah? Alah, aku tahulah dia memang cantik pakai baju macam ni. Tengok, dia tak make up sangat pun cantik kan? Dah lah, jom kita masuk pejabat. Hari ni hari pertama awak kan? Jom. Rubiah, nanti awak kerja bawah saya tau. Awak jadi kerani accountant syarikat. Sally, dia sebagai setiausaha saya. Jadi senanglah kita kerja sama-sama. Kalau ada apa-apa yang awak tak tahu, awak jangan segan-segan tanya kita orang ya. Bukan main bagus lah ya, nampak. Kenapa pula? Salah ke? Sakinah, engkau tu kan bos. Mana ada bos nak manja-manjakan staff ni? Ini bukan manja. Ini bagi tunjuk ajar.